Tutorial mewarna yang ni je cikgu sempat rekod. So yang pertama untuk warna rumput tu, cikgu letak kuning dulu. Kuning tu cair sangat-sangat. Dan cikgu celup berus dalam air dulu, baru cikgu ambil kuning. Lepas tu cikgu ambil warna hijau cair tu, hujung-hujung berus je. Cikgu letak dekat kawasan yang ada objek. Contoh dekat objek tu ada siput. So keliling dia tu cikgu letak warna hijau cair lah. Lepas tu cikgu blend-blend. Tengok macam ni, cikgu letak kuning dulu. Lepas tu baru cikgu masuk hijau cair. Kuning balik. Lepas tu hijau cair balik. Macam ni cikgu letak hijau cair. Lepas tu cikgu blendkan sekali. Awak jangan ambil banyak warna, nanti terlalu pekat. Macam ni lah. Jadi dekat situ nampak tone lah. Okay. Lepas dah siap macam tu, awak dah siap letak warna kuning, warna hijau cair. Baru awak boleh ambil warna hijau pekat untuk bagi ada tone yang lebih gelap lah. Okay, kalau kat sini cikgu dah tambah hijau pekat sikit dah. Nampak kat celah-celah objek je. Cikgu letak sikit je hujung-hujung berus. Lepas tu baru cikgu blend-blend ni. Sikit je. Lepas tu tolak-tolak warna tu. Sebab warna hijau pekat ni warna yang dah pekat. Jadi kita tak perlu ambil banyak pun. Letak sikit-sikit bawah-bawah tu. Lepas tu blend dia. Sikit-sikit sahaja. Dekat celah-celah objek sahaja. Bukan dekat tengah-tengah. Tengah-tengah warna cerah tu cikgu tak letak. Cikgu letak dekat celah-celah objek. Kalau yang ni cikgu ambil warna biru sikit. Sebab cikgu nampak macam hijau pekat tu tak naik. Tak terang sangat. So cikgu ambil lah warna biru sikit. Tapi cikgu ambil ujung berus sahaja. Letak dekat kawasan celah-celah tu. Lepas tu baru cikgu blend masuk ke tengah ke. Macam ni cikgu letak sikit je bawah siput tu. Lepas tu cikgu blend-blendkan warna tu. So dia akan nampak lebih cantik lah. Itu kalau untuk warna daun. Warna rumput. Awak boleh teruskan lah. Macam warna daun ni pun teknik dia sama je. Awak letak hijau cair. Lepas tu awak letak kuning dulu, hijau cair. Lepas tu baru hijau pekat. Macam dalam video yang cikgu tunjuk ni lah. Buat je tone dia tu sampai siap. Sini cikgu buat detail-detail pada daun tu sikit-sikit. Macam ni cikgu nampak kuning dia kurang, so cikgu tambah. Kalau untuk batu, cikgu campur coklat dengan biru gelap. Dapat warna macam coklat gelap. Lepas tu cikgu warna daripada arah kiri ke kanan. Lepas tu cikgu ambil warna putih sikit. Cikgu warna daripada kanan ke kiri. Nanti dia akan menjadi tone lah. Cara dia macam tu. Cikgu letak warna coklat gelap tu daripada kiri ke kanan. Warna putih kanan ke kiri. Lepas tu cikgu ambil warna hijau pekat ni. Cikgu buat garis-garis tajam naik. Untuk bagi nampak rumput. Dia macam tarik naik ke atas. Tarik je naik ke atas. Bagi nampak kesan-kesan macam rumput tu. Buat je banyak-banyak. Kawasan yang awak nak nampak rumput lah. Cendawan pula, cikgu campur mustard dengan putih. So dapat warna macam krim-krim macam tu. Lepas tu cikgu letak rata dekat seluruh bahagian lah. Cikgu, lepas tu kat sini kalau awak nampak warna krim tu terlalu pekat, tambah air sikit ataupun tambah putih sikit. Lepas tu cikgu tambah warna coklat. Coklat yang cikgu bancuh untuk batu tadi. Cikgu tambah daripada kiri ke kanan. So tone gelap berada di sebelah kiri lah. Lepas tu cikgu warna dekat kawasan dalam cendawan tu juga. Cikgu letak sekeliling dia. Lepas tu cikgu tolak warna gelap tu. Lepas tu yang untuk bahagian kawasan sini, cikgu buat teknik macam menggaris. Garis masuk dalam, garis keluar. Ni garis masuk dalam. Lepas tu ada garis yang keluar. So dia nampak lah tone tu. Ni untuk ni cara cikgu mewarna cendawan. Lepas tu cikgu nak buat kesan-kesan
tekstur sikit kesan jalinan. So cikgu buat garis-garis dekat bahagian batang cendawan tu. Kat sini pun boleh tengok step yang sama je. Cikgu masukkan warna cream tu sebagai warna base. Kat sini cikgu buat semua siap-siap. Cikgu habiskan semua yang warna cream dulu. Kemudian baru cikgu tambah tone gelap. Kat sini cikgu buat siap-siap lah untuk yang bahagian dalam cendawan tu. Cikgu letak warna yang sama je. Kat sini kalau warna awak pekat, awak jangan ambil banyak warna. Awak lebihkan air sikit. Kalau warna awak cair, awak bolehlah ambil banyak. Test dulu warna awak tu dekat kata kosong. Ni cikgu tambah warna hijau pekat. Cikgu tambah coklat pekat. Coklat yang tadi cikgu bancuh. Cikgu start daripada kiri ke kanan. Macam dalam video ni lah. Boleh ikut je macam dalam video ni. Lepas tu cikgu buat kat melengkung kawasan atas batang dia tu. Lepas tu baru cikgu tarik melengkung-melengkung urat-urat dalam cendawan tu. Kat sini cikgu nak buat kesan tekstur. So cikgu buat dot sikit. Buat garis-garis sikit guna warna merah. Kat sini cikgu nak tambah lagi. Cikgu tak nak lah macam nampak sama. So kat sini cikgu tambah merah sikit. Lepas tu baru buat garisan melengkung dia tu. Buat daripada dalam keluar. Lepas tu buat sebelah sana pula, sebelah kiri pula. Buat sebelah-sebelah. Awal tu buat sebelah kanan. Dah siap sebelah kanan, buat sebelah kiri pula. Lepas tu guna hujung berus saja. Awak tarik halus. Tarik satu-satu. Tarik halus-halus. Kalau awak rasa tak boleh tarik halus-halus macam ni, awak boleh pakai pensel warna. Tapi awak kena tunggu kering dululah. Kalau ni cikgu pakai berus je. Tarik-tarik je. Daripada hujung batang berus tu keluar. Lepas tu yang ni cikgu nak buat kesan jalinan. So cikgu buat kesan jalinan dot-dot je. Cikgu ambil warna putih. Cikgu campur dengan warna yang coklat sikit tadi. Warna merah sikit. Lepas tu cikgu buat dot-dot je. Ni cikgu buat dot-dot guna warna coklat. So nampaklah kesan jalinan dekat situ. Awak boleh cuba yang ni. Tapi yang ni optional je. Cendawan yang ni cikgu guna warna yang tadi. Cuma cikgu tambah biru cair sikit supaya dapat kesan-kesan warna kelabu. Sikit je warna biru cair atas warna krim tadi tu. Lepas tu cikgu ambil warna batu tadi. Cikgu buat garisan menaik-naik. Garisan lurus lah. Garisan putus-putus gitu. Lepas tu cikgu ambil balik warna biru. Ambil warna warna merah-merah sikit. Blend sekali. Lepas tu cikgu ambil biru. Cikgu buat kesan. Cikgu buat garis-garis supaya dapat kesan jalinan. Lepas tu teknik yang untuk yang dalam cendawan bahagian bawah tu sama je. Awak tarik garisan melengkung. Guna warna coklat tadi tu. Ulang benda yang sama je. Buatlah sampai siap. Kat sini cikgu tambah biru-biru sikit lah. Supaya nampak cendawan tu warna-warni. Lepas tu cikgu tambah pink sikit. Buat untuk yang ni cikgu garis-garis sahaja. Garis putus-putus je. Sama je kalau garis melengkung keluar. Nanti tarik balik masuk dalam. Macam tu. Kat sini cikgu tambah pink. Lepas tu cikgu tambah merah. Yang ni cikgu nak bagi dia macam warna dia gelap-gelap. Lepas tu cikgu tambah coklat sikit. Semua yang cikgu buat tone tu bermula daripada kiri ke kanan. Awak satu arah je kalau awak nak buat tone. Kalau kiri ke kanan, kiri ke kanan. Cikgu tambah pink. Lepas tu cikgu akan ambil warna coklat tu balik untuk buat garis halus-halus tu. Ni cikgu buat tone dulu. Lepas tu baru nampak tu. Cikgu tarik satu-satu. Ni cikgu tarik guna warna biru. Sebab warna merah dengan warna biru kombinasi yang cantik lah pada mata saya lah. So cikgu tambah warna biru. Biru gelap tu. Cikgu buat garis. Cikgu garis-garis. Lepas tu cikgu ambil warna pink campur putih sikit. Cikgu garis-garis. Garis halus je. So dia nampak lagi lawa lah. Ni cikgu tambah dot-dot dia sikit. Ni pun boleh kalau awak nak tambah. Kalau awak rasa dah puas hati tak perlu tambah. Lepas tu untuk warna cendawan. Satu cendawan cikgu buat warna biru. Kat sini pun teknik dia sama je. Cikgu mula ambil warna biru cair tu. Cikgu letak daripada kiri. Cikgu bawa ke tengah.
Yang cikgu bawa ke tengah warna tu, yang tu warna yang dah cair. Sebab warna yang pekat tu dia dah terkumpul dekat sebelah kiri. Jadi kita letak warna sebelah kiri, cendawan sebelah kiri, kita tolak pelan-pelan warna tu ke tengah. Jadi yang kat tengah tu tinggal yang cair-cair lah. Jadi kat tengah nampak cair sikit lah. Lepas tu cikgu buat pula daripada kanan ke tengah pun boleh. Ni kat sini cikgu buat daripada kanan ke tengah. Lepas tu warna je lah macam biasa. Lepas tu cikgu ambil warna biru gelap, cikgu letak kat kawasan bawah tu. Lepas tu cikgu blend naik ke atas, campur dengan warna tadi. Awak jangan terlebih ambil warna. Kalau awak terlebih ambil warna, macam warna awak pekat sangat, susah nak buat tone sebab warna tu terlalu banyak. Macam ni kan, nampak tu. Cikgu letak dulu warna tu dekat bahagian hujung-hujung. Lepas tu cikgu tolak masuk ke dalam warna tu bagi ada tone. Boleh ikut teknik ni. Sampailah siap dan awak puas hatilah dengan hasil awak macam ni. Boleh tengok. Macam ni cikgu buat garisan menjala juga dekat kawasan cendawan warna biru ni. Sebab nak nampakkan tekstur pada cendawan tu. Ni garisan menjala, garisan putus-putus ni. Nak bagi nampak kesan-kesan tekstur dia sikit. Boleh buat kalau awak rasa tak berani buat ataupun awak rasa susah, tak payah buat. Biar je macam tadi. Okay, untuk warna cendawan lagi satu, cikgu pakai warna purple. Warna purple ni cikgu campur biru cair dan juga pink. Dah dapat, cikgu sapu terus. Kemudian cikgu ambil warna biru gelap. Biru gelap ni. Lepas tu cikgu blend naik ke atas. So dia akan jadi warna purple. Dia tak akan kekal biru gelap sebab kita ada pink kat situ. So dia tak jadi warna biru sangat lah. Dia macam ke arah purple sikit. So kat sini cikgu letak pink je. Kat sini cikgu tak buat tone. Sebab nanti cikgu akan guna warna merah untuk buat tone. Cikgu letak warna pink je dulu. Ikut kotak dia. Macam awak tengok dalam video ni lah. Tak ada tone pun kat sini sebab dia kecil. So dia tak nampak sangat. Okay, lepas tu cikgu tambah warna hijau. Warna hijau ni cikgu pakai hijau cair. Kalau nak pakai hijau cair, jangan banyak sangat ambil warna hijau cair. Nanti tak cantik. Ambil ujung-ujung berus je. Awak ambil ujung-ujung berus. Okay. Tunggu sekejap. Lepas tu baru ambil merah. Cikgu ambil merah ni, cikgu buat tone dia lah. Cikgu letak sikit je hujung berus tu. Sebab cikgu nak bagi nampak macam dia tak pink sangat. Dia macam ada gelap sikit. Letak ujung-ujung berus je. Start pada kiri ke kanan. Ujung-ujung je. Awak jangan ambil banyak-banyak. Ujung berus. Okay, last sekali cikgu ambil warna hijau pekat, cikgu garis-garis sikit-sikit je untuk bagi nampak tone gelap ada sikit. Cikgu letak sikit-sikit je, tak perlu banyak. Okay, seterusnya untuk cendawan, cikgu ambil warna kuning dulu. Cikgu start daripada kiri ke kanan. Lepas tu cikgu double atas dia warna merah untuk dapatkan tone. Apply je teknik yang macam awak tengok dalam video ni. Letak kuning. Sambil-sambil letak kuning tu. Letak kuning. Lepas tu baru awak ambil warna merah. Supaya warna merah tu tak pekat sangat dan ada tone cerah. Tone cerah tu tone warna kuning tu lah. Macam ni lah, macam dalam video ni. Letak warna merah dekat kawasan tu. Lepas tu blend je. Bila kita sapu, dia akan ada warna-warna kuning. Saki-baki warna kuning tu lah yang akan jadi tone cerah. Apply je macam dalam video ni. Blend bagi sekata. Ikut bentuk dia. Jangan ambil warna tu pekat sangat. Okay, kalau kat sini cikgu ambil warna biru, cikgu letak atas warna merah tadi tu. So dia akan dapat macam warna maroon macam tu. Dan cikgu akan letak dekat kawasan bawah siput, kawasan area-area gelap cendawan tu, dekat bawah bulat-bulat tu. Tak semua tempat, macam bawah bulat je cikgu letak. Lepas tu cikgu blend-blend dia so bagi nampak lagi real lah. Macam tak celah-celah je. Tak pun letak kat bawah bulat tu. Jangan keseluruhan dia. Okay, sementara nak tunggu warna merah tu kering, cikgu ambil warna kuning
untuk warnakan dekat area diamond tu. Cikgu ambil warna kuning. Warnakanlah sampai siap. Kemudian bila warna merah tu dah kering sikit, cikgu akan guna warna kuning campur putih, campur hijau sikit. Putih tu banyak, kuning tu sikit, hijau tu sikit untuk dapatkan kesan yang lagi real. Hijau tu hujung perut je, hijau cair. Kalau awak tak nak pakai hijau cair pun tak apa, boleh je pakai kuning dan putih. Lepas tu kat sini baru cikgu buat detailing lah. Macam ni cikgu nak buat dot-dot bagi nampak real sikit. Kat sini warna yang kat dot-dot ni cikgu campur kuning, putih dan juga hijau cair sikit. Sampai dapat warna hijau cair, hijau yang sangat lembut. Warna-warna macam tu lah. Yang penting awak kena ada putih banyak, hijau cair sikit, kuning sikit. Lepas tu cikgu buat dot-dot je. Dot-dot ni ada dot-dot besar, ada dot-dot kecil. Sampai penuh dekat kawasan permukaan cendawan tu. Lepas tu cikgu guna warna yang sama, cikgu apply untuk yang kedua. Untuk cendawan yang kedua ni. So warna dia akan jadi macam cantik lah. Macam tu. Lepas tu kat sini cikgu tambah sikit sebab cikgu nampak kosong. Lepas tu cikgu buat garis-garis putus-putus dekat area bentuk macam diamond tu. Supaya dia tak nampak plain sangat. Lepas tu untuk warna siput, cikgu letak warna cream. Mustard campur putih. Cikgu letak je full dekat seluruh bahagian permukaan dia. Sebab cikgu nak cepat. Kat sini, yang ini cikgu try nak letak coklat dulu. Tapi dia ada dua cara lah sebenarnya. Awak boleh letak warna gelap dulu ataupun warna cerah dulu. Kalau cikgu try dua-dua dalam video ni. Tapi cikgu prefer letak warna cerah dulu. Step yang awal tadi. Yang ni kalau awak letak gelap dulu. Sebab nanti awak akan masuk warna cream tadi untuk buat cengkerang siput tu. Sekejap awak kena tunggu dulu Yang ni dia buat gelap ke cerah. Untuk cengkerang tu je. Ni baru dia masuk. Boleh juga cara macam ni. Cara macam ni pun boleh. Letak warna gelap dulu. Lepas tu baru bawa masuk warna cream tadi tu. Kalau yang ni, cikgu buat cerah ke gelap. Lepas tu cikgu ambil warna coklat yang cikgu bancuh. Coklat ni coklat campur dengan biru. Lepas tu cikgu garis lah satu-satu lekuk siput tu. Garislah satu-satu. Masa ni pakai hujung baru je, laju-laju. Dan awak boleh guna teknik ni untuk semua cengkerang siput tu. Kita letak warna cream dulu. Lepas tu kita ambil warna coklat gelap kita tadi tu. Kita buat garisan urat-urat cengkerang tu. Tarik satu-satu. Kalau awak nak cepat ataupun tak jadi, nanti boleh je touch up pakai pensel warna. Macam ni lah cikgu buat satu-satu. Laju-laju. Tarik-tarik. Macam ni cikgu letak warna cair dulu. Warna cream. Lepas tu cikgu masuk coklat sikit. Lepas tu cikgu tunggu kering. Sebab kalau tak, nanti kalau awak tak tunggu kering, garisan tu tak jadi sebab tengah basah. Sementara nak tunggu kering tu, cikgu buatlah dia punya badan dulu. Warna lendir tu cikgu pakai je warna cream tadi. So cikgu tak payah bancuh banyak warna. Pakai je warna cream tadi tu. Dah. Lepas tu warna lah sampai siap. So, kalau nak buat yang macam antena dia tu, buatlah.
Untuk detail cengkerang ni, awak pakai je warna coklat yang dah dicampur dengan sedikit biru. Blend dia. Lepas tu dah dapat warna macam coklat gelap, baru awak guna untuk buat garis-garis dekat kulit cengkerang siput tu. Garis halus-halus je macam tu. Macam dalam video ni. Lepas tu kat sini boleh guna warna yang sama untuk buat tone pada badan siput tu. Okay, ikut je macam step dalam video ni. Awak boleh perlahankan kalau laju sangat. Okay, seterusnya cikgu akan warna ladybug. Untuk warna ladybug, cikgu akan letak warna merah dulu. Lepas tu, cikgu letak je semua tempat tu. Semua yang sepatutnya warna merah, cikgu letak je dulu warna merah. Letak siap-siap warna merah. Kemudian baru cikgu buat dot-dot dia pakai warna hitam. Ni kan, buat je dulu. Letak je semua tu. Tak payah simpan ruang untuk bulat-bulat tu. Nanti kita akan tintak hitam dekat atas warna merah. Warna je keseluruhan badan dia tu. Macam dalam video ni. Okay, kita tak boleh letak warna hitam, dot-dot hitam selagi warna merah tu tak kering sikit tau. So, kita tu sementara nak tunggu kering tu, kita warnakan lebah tu dulu. Untuk lebah, badan dia cikgu warnakan semua warna kuning. Lepas tu nanti baru cikgu akan buat detail dia pakai warna hitam. Kalau dah kering sikit tu, dah boleh dah buat dot-dot dengan belah tengah pada badan dia tu. Buat dot-dot je. Lepas tu belah tengah kat badan dia. Dekat belakang badan dia tau, dekat ujung. Jangan belah daripada depan. Macam ni kan, daripada belakang ke depan. Tapi dia tak sampai habis pun. Sikit-sikit, lepas tu tambah dot-dot sikit-sikit. Ni macam ni. Ni kat badan dia tu. Buat je macam ni. Tu tambah dot-dot dia. Okay, lepas dah siap, awak boleh buat lebah. Untuk lebah, cikgu buat garisan putus-putus. Macam garisan serabut tu. Garisan putus-putus macam tu je. Guna warna hitam tadi tu, buat kat badan dia tu. Selang-selang. Kuning, hitam, kuning, hitam, kuning, hitam. Tapi dekat ekor dia tu, yang bawah tu warna putih tau. Tu cikgu tambah sikit. Lepas tu dia punya sayap tu, cikgu ambil warna putih campur dengan warna mustard sikit tadi. Baru cikgu buat untuk sayap dia tu. Tapi sekarang kita tengok dulu untuk badan dia. Buat macam tu. Garis-garis macam tu. Buat mata dia sikit.
Dah lah. Lepas tu cikgu letak warna mustard campur putih tadi dekat badan dia tu. Lepas tu cikgu ambil warna hitam sikit. Cikgu buatlah dia punya outline pada sayap lebah tu. Macam tu je lah. Okay. Kemudian awak boleh cantikkan lagi lah. Tengok kat mana kurang, tambah. Ini cikgu tambah orange sikit, bagi ada tone sikit lah. Tak adalah kuning sangat lebah tu. Lepas tu cikgu siapkan bahagian siput yang cikgu tertinggal ni. Untuk bahagian ni, awak boleh skip tau kalau awak rasa tak yakin. Awak takut awak terlebih putih. Yang ni, kalau awak nak buat bayang putih dia tu, yang ni cikgu buat dot-dot juga. Tapi cikgu buat putih yang halus saja. Kalau awak rasa awak tak boleh buat, tak payah buat. Biarkan macam tadi je. Tapi ni cikgu buat dot-dot dekat atas hitam tadi tu je. Dah siap. Inilah hasilnya. Kalau jadi, komen